Di sebuah kota kecil, seorang budak lelaki bernama Sufi sangat mencintai keindahan alam. Dia berhasrat untuk bercuti di Hawaii. Selama beberapa bulan, dia mengumpul wang daripada pelbagai kerja sambilan untuk mengunjungi tempat impiannya. Akhirnya, setelah wangnya mencukupi, Sufi membeli tiket kapal terbang ke Hawaii dan mengajak dua sahabatnya, Danish dan Afsha, untuk menyertainya. Danish, Afsha, esok kan dah cuti sekolah. Macam kita janji dah minggu lepas, kita sama-sama akan ke Hawaii. Aku nak jalan-jalan dengan kalian masa cuti. Apa ke Sufi? Kita bertiga saja. Kalau macam itu, jumpa esok di airport. Hai Afsha, Danish, sampai apa korang berdua di KLIA? Kita akan ke Hawaii. Ini tempat impian kita. Tak sabar nak tengok apa yang ada di sana. Mereka bertiga berlepas dari KLIA menuju ke pulau tropika yang eksotik itu. Setiba di Hawaii, mereka menata masuk di sebuah hotel yang kelihatan mewah dari luar dan mendapat ulasan mentara 5 bintang di media sosial. Namun, rupa-rupanya hotel itu sudah lama ditinggalkan. Wah, hotel ni nampak megah dari luar. Harap-harap dalamnya pun sama. Ulasan kata hotel ini bertaraf 5 bintang. Mesti selesa. Jangan terlalu harap. Nampak macam ada yang tak kena. Tak adalah, Acah. Aku tengok elok je hotel ni dari luar. Keadaan hotel agak usang dan kelihatan seolah-olah tidak terurus. Namun, mereka tidak menyedarinya kerana teruja dengan kemewahan hotel itu. Hari-hari mereka diisi dengan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Namun, pada malam hari, suasana di hotel menjadi suram. Hotel yang kelihatan indah itu tiba-tiba terasa kosong dengan hanya Sufi, Danish dan Afsha yang berada di kawasan tersebut. Kenapa malam ni rasa sepi sangat? Mungkin kita terlalu seronok siang tadi. Tiba-tiba, Sufi melihat kelibat sama di luar tingkap biliknya. Kelibat itu bergerak perlahan dan seolah-olah mengundangnya untuk mengikuti. Rasa ingin tahunya mengatasi keraguan. Sufi kemudian mengajak Danish untuk mengikutinya dan memutuskan untuk mengikut kelibat tersebut. Afsha tidak mengikuti mereka kerana tidur di dalam bilik hotel. Aku nampak sesuatu di luar tingkap. Ada kelibat bergerak perlahan. Aku nak ikut. Hati-hati Sufi, jangan pergi seorang diri. Kelibat itu membawa mereka ke sebuah rumah kosong yang terletak agak jauh dari hotel. Sufi memberitahu Danish tentang penemuannya dan mereka telah bersetuju untuk melihat apa yang berlaku. Mereka berjalan perlahan menuju rumah tersebut. Setibanya di rumah kosong itu pada jam 1 pagi, mereka melihat kelibat tersebut masuk ke dalam rumah. Sufi dan Danish mengikuti dengan hati-hati. Namun, apabila mereka memasuki rumah, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan lampu-lampu di dalam rumah mula berkelip-kelip. Tidak lama kemudian, satu lampu pecah dan suasana menjadi gelap gulita. Apa yang sedang berlaku? Kenapa gelap sangat? Dalam kegelapan, sebuah lampu di sudut bilik tiba-tiba menyala, memperlihatkan seorang budak perempuan yang sedang menangis. Sufi dan Danish mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit takut. Adik, kenapa kamu menangis? Saya mahu pergi ke kuburan ibu dan ayah saya. Kalau itu yang dia perlukan, kita kena bantu. Kita kan sahabat. Kita tolong sajalah budak tu. Kesian dia. Apabila mereka hampir sampai ke kubur, hujan tiba-tiba turun dengan lebatnya. Dalam keadaan gelap dan basah, Sufi terlihat satu keluarga yang tampak bahagia di bawah hujan. Tiba-tiba, Sufi dan Danish kedua-duanya berasa pening dan akhirnya pingsan di kawasan tersebut. Apabila Sufi dan Danish sedar, mereka mendapati diri mereka berada di hospital. Afsha yang tertinggal di hotel telah mencari mereka dan menjelaskan bahawa mereka tidak sedarkan diri selama beberapa jam. Apabila mereka sedar dari pingsan, Afsha memutuskan untuk membawa mereka bertiga pulang ke Malaysia dengan keadaan yang segera. Beliau baik-baik saja. Saya sangat risau.
Setibanya di Malaysia, Sufi dan Danish masih tidak dapat melupakan peristiwa aneh yang mereka alami. Mereka sering terjaga pada waktu malam dan teringat akan kelibat serta budak perempuan yang meminta bantuan mereka. Pengalaman tersebut telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang pengalaman ini membuatkan kita lebih menghargai persahabatan. Tanpa kamu berdua, aku tak pasti apa yang akan terjadi. Terima kasih kerana sentiasa ada di sisi aku. Kita telah melalui banyak bersama. Ini hanya satu lagi cabaran yang menguatkan ikatan kita. Sufi, Danish dan Absyah sedar bahawa persahabatan mereka telah menjadi lebih kukuh setelah melalui pengalaman misteri tersebut bersama. Mereka bertekad untuk memahami lebih lanjut tentang kejadian aneh itu pada suatu hari nanti. Tetapi yang paling penting, mereka tahu bahawa mereka sentiasa dapat bergantung antara satu sama lain, tidak kira apa pun cabarannya.